Benci membenci, maksudnya melakukan hal-hal yang menimbulkan kebencian. Ini macam-macam lah, macam-macam bentuk, dalam bersahabat, dalam berjiran, di atas jalan raya, segala apa bentuk lah. Jangan kita timbulkan kebencian orang lain. Janganlah saling membelakangi antara satu sama lain, yakni memutuskan tali silaturahim. Perlu ditegaskan, silaturahim yakni hubungan antara saudara mara secara khasnya, seperti mana antara adik-beradik, sepupu sepapat, pakcik makcik, anak-anak buah. Lebih utama lagi hubungan dengan ibu bapa, datuk nenek. Ini hubungan silaturahim yang perlu dijaga. Adapun dengan sahabat handai, itu tidaklah termasuk dalam erti silaturahim. Walaupun saya tengok dalam Kamus Dewan kata hubungan antara saudara mara dan juga sahabat handai, itu definisi dalam bahasa Melayu lah. Tapi dalam bahasa syariat, dalam hukum agama, menyambung silaturahim yakni menyambung hubungan dengan saudara mara secara khasnya. Baik, memutuskan tali silaturahim dan memulaukan saudara muslim yang lain akibat perselisihan, itu pun ditegah. Bahkan muslim ditegah daripada memulaukan saudaranya kerana hal dunia lebih daripada 3 hari. Tuan-tuan, kenapa syariat bagi jangka masa 3 hari? Nak mengatakan betapa syariat dia adalah agama yang mengambil kira semua sudut. Agama tidak menafikan sifat manusia. Kalau ada kenalan kita atau sesiapalah sebut perkataan yang kita tak berapa suka, tak semena-mena timbul rasa marah atau sedih atau kecewa. Perasaan ini dengan kehendak kita atau dia datang sendiri? Jawapannya datang sendiri. Jangan bohonglah, orang tampar kita mesti ada rasa marah ke apa kan? Maka syariat meraihkan perasaan itu. Sehingga syariat kalau nak kata jangan ada perasaan itu, jangan ada perasaan marah, kecewa, sedih, itu semua tak boleh. Itu adalah mustahil. Mustahil untuk kita tutup sama sekali perasaan itu. Maka saya tertarik dengan jawapan Abu Qasyah tadi. Kata tempoh bertenang. Nak bagi hati kita kendur balik, tenang semula. Maka itu diberi tempoh masa 3 hari. Sedangkan pada hari pertama tu kita marah. Dari mana datang perasaan tu? Ini kata antara kelemahan manusia lah. Maka syariat meraihkan perasaan manusiawi ini dan memberi ruang masa untuk kembali tenang dan agar perasaan itu dapat hilang dan kembali semula seperti biasa, seperti sedia kala dalam tempoh 3 hari itu.